Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Okay, insyaAllah, tabarakallah. It's me, Mashi. If you still remember, 3 tahun lepas Mashi pernah buat naik satu video bercerita tentang Mashi direzekikan kemalangan jalan raya sehingga menyebabkan Mashi buta. Alhamdulillah. So, apa yang berlaku tadi adalah kesan jangka panjang selepas buta. Ada yang tak tahu, ada yang ingatkan, oh, Mashi accident buta and now happy ending. Nope, it doesn't end there. Mashi direzekikan beberapa hadiah lain seperti bonus-bonus kesihatan di mana kepala Mashi yang pecah tu, yang ada masalah dekat selaput otak and doktor repair dekat situ. So, kesan jangka panjang dia Mashi kena sawan. So, Mashi kena sawan dan kena makan ubat sawan lah seumur hidup. Other than that, selepas beberapa bulan, which is I think start daripada 2024, doktor diagnose pula Mashi punya pituitary gland bermasalah yang mana tidak menghasilkan kortisol hormon dalam badan sendiri. Dia tak boleh produce lah. And Mashi kena makan steroid, hydrocortisol. So kena makan steroid dan kena konsum seumur hidup juga. Alhamdulillah, ala kulli hal, hasil ataupun kesan daripada consumption yang berpanjangan. Apa yang berlaku selepas itu, ada kesan seperti sedikit kerosakan hati, kerapuhan tulang, kuku mudah patah, gigi mudah pecah, rambut gugur, dan beberapa hormon dekat dalam badan Mashi haywire lah. Termasuklah hormon dekat bahagian reproductive system, menyebabkan Mashi kena ambil pula ubat hormon. So that's what happened in my kesihatan. Other than that, ada lagi 2 hadiah besar, iaitu setelah Mashi accident atau kemalangan, rupa-rupanya Mashi berperasan dan I don't remember how to run my business dalam keadaan yang baik, menyebabkan business ada dalam situasi yang tidak stabil. Kami hilang staff, kami hilang banyak job, kemudian kita tak dapat nak masukkan revenue ataupun sales dengan baik, menyebabkan Mashi tak dapatlah nak ambil gaji sampai ke level yang mendahulukan duit untuk pergi hospital, pergi check up, ambil ubat dan sebagainya, kereta kena tarik dan sebagainya lah. So that's the situation with the business as well as my financial situation. Which is, ada orang kata, oh Mashi ingatkan lepas dah buta okey-okey sahaja. Mashi kan positif. Betul, Alhamdulillah ala kulli hal. Hadiah yang buta itu satu hadiah yang berbeza, kemudian Allah hadiahkan lagi hadiah-hadiah yang lain. Alhamdulillah. InsyaAllah, tabarakallah, apa learning point yang Mashi personally belajar, bahawa sungguhlah dunia ini tempat ujian semata-mata. Kita tak boleh expect dalam kehidupan kita bila ada satu ujian berlaku, selepas tu dah tak ada lagi dah. Kita tak boleh merungut kenapalah ujian dalam kehidupan kita back to back, sebab memang ini adalah tempat kita duduk exam, real SPM, sijil padang masyarnya, dan resultnya nanti kita ambil dekat sana, insyaAllah. Mindset dan cara fikir yang terbaik ketika kita lalu fasa-fasa ini, semua challenge yang kita lalui dalam kehidupan adalah dengan membesarkan kesyukuran. Fokus kepada apa yang kita masih ada, bukan apa yang kita tak ada, dan fokus kepada semua nikmat-nikmat lain yang masih lagi Allah bagi pinjam. Nikmat nyawa, nikmat masa, masih lagi boleh solat, nikmat masih lagi boleh taubat. Besarkan kesyukuran, semua masalah-masalah kita akan terlihat kecil, insyaAllah. Pesan Mashi kepada diri sendiri terutamanya, sekiranya melalui lagi, dan insyaAllah pasti akan ada lagi fasa-fasa ujian ke depan, boleh berpegang kepada prinsip yang insyaAllah kita sama-sama boleh gunakan, iaitu formula Mashi. So M, A-S-H-Y. M adalah mampu. Allah tidak akan menguji kita melebihi dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian A, ambil. Ambil apa sahaja yang Allah beri dalam kehidupan kita, baik dalam bentuk nikmat atau dalam bentuk ujian, dengan lapang dada. Sentiasa sangka baik dengan Allah kerana Allah mengikut sangkaan hambanya. Kemudian S Mashi pecahkan kepada 2, iaitu syukur dan sabar. Yang pertama syukur, Allah janji, la in syakartum la azidanakum. Allah kata kalau kita bersyukur, nescaya Allah akan tambah. Syukur dulu apa yang kita ada, nanti Allah tambah. Syukur walaupun Allah ambil mata, Allah ambil kesihatan, dan Allah ambil beberapa situasi-situasi seperti keadaan perniagaan dan kewangan, tapi Allah masih lagi beri nyawa, bagi keluarga, bagi pasangan, bagi anak-anak saudara, masih lagi bagi kerja, bagi staf dan sebagainya. Besarkan kesyukuran kita, insyaAllah.
Kemudian S yang kedua adalah sabar. Allah janji khabarkan berita baik kepada orang-orang yang bersabar. Ada satu ayat dalam Al-Quran, Allah kata sesungguhnya Allah akan menguji kita semua dengan sedikit ujian. Ada yang daripada bentuk kehilangan, ketakutan, ekonomi dan sebagainya. Tapi Allah janji berita baik untuk orang-orang yang bersabar. Kemudian H adalah hadiah. Sebenarnya apabila ada situasi berlaku dalam kehidupan kita, Allah dah siapkan dah hadiah untuk kita. Allah cuma nak tengok macam mana respon dan reaksi kita sahaja. Baik respon kita, baiklah hadiah dan ganjaran untuk kita, insya-Allah. Kemudian yang terakhir adalah Y, yang terbaik. Buat apa saja yang terbaik yang kita mampu within our capacity. Sebab by the end of the day, kita hanya minta kepada Allah untuk balik kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Wallahu a'lam.